Okey, lah ni aku nak tunjuk hampa lah Apollo yang aku guna, yang aku rasa paling strike. Apollo ni lah, Apollo dia ni yang ada mata Size dia size 12. Aku pakai size 12. Korang tak pakai size apa, tapi jangan besar sangat. Jangan pakai size lebih pada 12, jangan lah. Tapi size ni elok dah. Size ni okey dah tau. Size ni size besar ni okey dah. Apollo hampa kena pakai size besar ni, size 12. Jangan pakai kecil sangat, tak kuat lah. Sebab dia ikut atas size ikan lah. Sebab ikan kan, apa orang kata apa, kalau kena besar tu dia boleh bengkok ni. Aku akan ambil pendek ni lah tadi dia. Ni aku potong ni aku potong. Saya pop mesti ada sebab snapper aku potong, aku ambil yang ni je. Okey, sebab aku nak ikat lain. Sebab tali ni panjang. Apollo ni kalau kita mengai apa, orang kata mengai dekat laut okey lah. Tapi ni aku nak mengai kat sungai. So ambil tali, aku guna gam tau. Aku pakai gam. Mana gam? Nanti saya ke baru guna. Apa yang aku nak buat, cuma aku ambil jarak panjang ni lah. Aku potong. Lepas tu satu hampa kena ikat luar ni. Weh, hari ni panas weh tu. Kau tengok panas gila. Aku duduk kat rumah hari ni paling teruk Peluh aku sampai mandi pun ayak panas. Tak rasa apa mandi weh. Pada senang je, apa cantum kali. Cantum macam tu. Tu apa ikat kali lah. Ikat macam tu. Masuk dalam. Tak payah ikat mati Aku ikat biasa lah. Lepas tu tak kita ikat tu, kita bogam. Tu je pun, senang lah. Gitu. Betul je pun. Tak usah pun. Macam tu. Ni. Okey, macam tu lah. Lagi yang pembugam. Hampa bugam kat sini. Bugam kat sini dia keras lah. Tak bugam ini memang tak kuat lah. Sebab tu aku ikat tak kuat. Sebab aku nak bugam. Tu je pun. Lepas tu sambung lah. Lepas tu buat satu lagi. Ni. Macam tu je pun ulang-ulang. Okey, jom. Okey, jom mengai. Hujan lah. Baru baling. Alhamdulillah. Tengok. Aku dah tahu apa dah. Pandai cari. Pandai dapat.